Dengan mengambil kira terdapat seramai 182,434 penjawat awam yang berada di gaji maksimum pada tahun 2013 dan tidak dapat menikmati kenaikan gaji tahunan, maka kerajaan bersetuju buat kuasa 1 Januari 2013 semua struktur gaji maksimum dalam jadual gaji minimum maksimum diperuntukkan tambahan kenaikan gaji tahunan sebanyak 3 KGT. Ini membolehkan semua pegawai yang berada di gaji maksimum mendapat faedah pergerakan gaji tahunan mulai tahun 2013, tertakluk kepada peraturan yang berkuat kuasa. Pendekatan ini sebagai menghargai penjawat-penjawat awam yang masih produktif dan berprestasi. Semoga inisiatif ini dimanfaatkan oleh penjawat-penjawat awam bagi meningkatkan motivasi mereka untuk terus memberi sumbangan kepada negara.